tumbuk ke kau nanti. Baby dah miak. Noh. Duduk dia sikit kat oi. Duduk macam mana? Apa tu? Tebal. Cantik gila. Adalah. Wah, bulat pula. Kesian kan, saya tu selalu tengok akak sebab akak cantik. Alamak, awak selalu tengok saya mana lah. Nah, duduk macam macam kaki. Yelah, saya macam ni lah. Tapi kak, okay dah duduk macam tu. Pada perempuan ke lelaki? Oh, perempuan lelaki tu. Silang kat tangan. Tolong, saya tak masalah. Bagi lagi, Fee. Bagi lagi. Marketing apa pula ni? Duduk macam ni lah elok. Kenapa kalau komen pula memang kena block? Siapa suruh kau buka-buka yang kena block? Gerak tak duduk. Siapa suruh kau buka-buka kau kena block lah. Moderator aku ni dia tak mute-mute, dia terus block je lagi seorang. Duduk macam cantik. Weh. Weh kelakar lah weh. Ya Allah, cantik je. Cik. Anissa. Bagilah lagi. Sedangnya askim. Weh korang, siapa duduk kajang? Siapa duduk kajang dengan ceras? Siapa duduk kajang dengan ceras? Yang sabun itu awak pakai tu function ke? Function tapi lambat sikit. Yang mana sana tu aku mantap belanja betul sedap. Akak kan tak. Random ya kak, saya memang random. Tak ada lagi nak tengok you je, thank you. Saya duduk sepang je ke? Tak dengar aku mesti letak. Terima kasih. Ceras. Oh. Tak, saya cari perempuan. Ingat saya lagi tak semalam. Sekejap. Ingat kot. Saya nak cari kawan perempuan sebab saya tak ada kawan. Saya ni tengok komen je. Akak satu kali. Jojo Wadidah kak. Dah. Kak satu kali. Dah lebih dah kau. Salam kena dari Sabah. Lepas tu kan saya pakai ni. Sekejap. Lepas tu saya pakai ni. Lotion ni. Ni. Tahu berapa? Dah cuci ke tak? Terima kasih dah donat. Saya pakai ni. Tapi ni saya tak suka sebab dia susah nak rata. Macam ada PWA kan. Saya nak beli mahal sikit. Ini macam murah sikit. Maai. Apa yang maai? Amboi lain macam. Apa yang lain macam? Kak lu macam tadi kak. Tak boleh. Ini dia macam keset. Nampak tak? Dia macam keset sikit. Dia daripada depan nampak lah beza dia. Nampak lah beza dia. Yang tahu je tahu. Benda ni yang tahu. Yang tahu. Tu kan lotion hilang bulu. Bukanlah gila. Bukanlah. Ini bukan lotion hilang bulu lah korang. Ini lotion bright skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ni kalau pakai selalu kan, tak sapu dengan serum kan, kena kulit. Saya kena sapu dengan serum baru dia senang. Hai. Sempit. Wah putihnya babi lah. Pelis kan. Nampak tak beza dia? Kamu tak jawab salam. Aku salam. Dah lah lupa. Sapu di kaki kak. Nampak tak? Tak kerja ke KT? Hari ni cuti. Dapat tak beza? Jumpa kan? Bukan akak ni lain lah kalau free hair. Ya, saya kalau free hair lain. Orang selalu cakap. Saya kalau free hair saya lain. Nampak tak beza dia? Lotion apa tu? Lotion ni. Dah. Hari ni saya cuti. Hari saya cuti, Mai. Nampak kan? Saya suka gila lotion ni. Tapi tu lah. Dia kena sapu dengan anything. Kalau pakai ni saja dia macam kering kulit aku. Kenapa kau gelak? Aku buat kelakar ke? Kenapa kau gelak? Saya buat kelakar ke? Apa beza dia? Ni pakai tak pakai? Saya tak pakai buat kat sini. Pakai tak pakai. Gempak kan? Aku play lah S ke? Saya play lah S. Nampak tak pakai? Nampak? Pakai tak pakai? Saya memang suka ulang. Hai kak, apa nama lotion ni? Ni murah je weh. Ni super murah. Belilah. Laki yang gelap-gelap tu boleh lah pakai. Daki tu kan. Tutup daki tu. Susah ke? Apa yang susah?
Ini kan, dia kalau nak sapu, dia pekat sikit, dia likat sikit. Kalau nak senang kena campur dengan serum. Cuci dah telah ke Sogo, baska malam ni. Malas saya, tak gelap tak kawan dia. Sapu di kaki kau, tak payahlah kau. Kaki aku dah cukup lah. Nampak kan, kalau gelap pakai tu jadi kelabu. Jangan pakai banyak-banyak. Kena sapu sikit-sikit. Saya yang media ni pun, saya sapu sikit-sikit. Ni. Kalau tak air sikit boleh ke? Tak boleh. Jangan tak air. Beli mana tu nak beli gak? Dekat TikTok shop. Kat selesa. Serum pun dah berapa lah. Serum je pun. Kat kaki boleh ke? Boleh. Ni kat kaki boleh. Badan boleh. Tangan boleh. Muka boleh. Tapi saya tak pakai kat muka. Sebab saya sensitif kan. Muka saya sensitif. Saya tak pakai kat muka. Ni apa pula ni? Mana putih ni? Macam tu lah. Dia siap perlu tak? Siap perlu. Saya tak lah. Cakap akak memang buat jam full energy. Saya kerja pun full energy awak. Pakai satu badan. Sombat di hidung boleh tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Alamak, dah membaziran. Tumpah. Alamak. Kena kaki lah, mat. Kena sapu. Sebab tak membazir. Bye akak nak mandi lepas tu tunggu Azhar nak solat. Bye cantik. Bye. Bye apa tu? Lotion. Apa tu? Lotion lah Allah. Orang kata lotion. Ni. Aduh, saya dah tercomot dah ni. Pandai dia tak view. Apa? Aku tunjuk lotion. Saya tunjuk lotion. Saya pakai lotion ni. Lepas tu kita jual apa kak? Lepas tu saya pakai ni. Ni untuk eyeshadow. Ni produk review. Ni untuk eyeshadow. Ni untuk saya makeup. Kita pakai ni. Jauh sikit kak. Dah tahu lah ni. Dah tahu mana. Lepas tu body mist. Saya pakai ni. Ini pewangi. Ini 2 yang saya suka. Nombor 2. Saya ada 2. Saya ada banyak. Ni macam nombor 2. Ni saya nak jimat habis kerja. Kalau saya keluar nak pakai body mist, saya pakai VS Victoria's Secret. Pakai sikit kat nampak produk tu. Tu spray ke? Ni spray. Cover sikit kat nampak map tu. Pandai jual tak jelas lah. Korang buat apa ni? Aku pening lah. Tak faham korang buat apa. Saya pun pening. Korang buat apa ni? Lepas tu ni limit saya. Limit saya murah-murah je. You free hair ke? I on off. Aku tak belanja. Tu untuk body kan. Ni body mist. Body lah. Belakang sikit. Dia dah jaga. Dalam ni bagi lah. On off Korang ni komen banyak sangat. Tak sempat nak baca. Diorang suruh belakang sikit tu. Tak nak. Lepas tu ini mascara saya. Ini the best. Tapi dia susah nak remove. The best tapi susah nak remove. Ni YSL. Ini limit saya. Banyak tu limit aku. Tutup je bag tu kak. Tutup je pakai bag tu. Tak saya dekat sini. Tutup bag tu. Lighter nak hilang tu. Kita nampak lah. Eyeliner ke tadi? Tak, mascara. Korang ni mascara ni. Dah dia tak tengok. Kat saya sikit. Ni mascara. Mascara. Tapi tak best sebab dia susah nak remove. Dia best, dia wangi tapi susah nak remove. Biar dia comel. Akak jangan sikit lah. Aku ngantuk lah weh. Aku nak tidur. Pukul 7.20 kita end. Share tu nak view. Bobo kali digoreng. Digoreng. Kelakar lah. Dah habis cerah ke ya? Cantiknya masih. Banyak lagi video syarat ni.
Ya, aku tak sempat nak baca komen dah, laju sangat. Laju sangat aku ni. Ni nak putih guna lah ni. Ni lotion. Mesti belum mandi ni dah lah. Spill skincare. Saya pakai Glade to Glow korang. Indo. Yang ni siapa cakap best tu? Menipu. Tak best langsung. Dah lah cepat kering. Lepas tu tak best lah. Ni saya pakai kod Ivory. Ni nama apa tu? Ni saya kod premium. Ni local. Betul saya tak suka pakai local sebab tak best. Tapi yang ini best. Yang ni dia punya ni peminta gila. Nampak tak sampai dah. Macam tu. Apa korang ni? Korang gelak apa? Aku tak tahu korang gelak apa tu. Yang ni pun best sebab dia ada lip gloss. Tak buka lagi saya beli yang baru. Ramai je cantiknya. Biasa je. Learn. Kat mana ni kat rumah? Cikgu. Saya dah nak end dah. Besar betul tak perlu aku. Ya. Dia semua ni kan rezeki. Apa benda kau ni? Belakang sikit. Aku tak solat ke tak? Boleh. Hi sis, hi. Hi, boleh. Boleh.